meja KFB tak sign meter. Cakap Amir ya? Kedudukan meja KFB tak sign meter. Kedudukan meja KFB tak sign meter. Lampus. Oh. Belum. Sabi ko rin, kasi kaya may kambo. Pinakawalan ko. Boleh masuk pelanggan? Apa? Boleh masuk pelanggan? Ya. Siapa? Kayak share ranking yang sebab tu buka buku. Bulu. Ini saya lagi. Kita tadi bawa kita di sini. Ayo. Yang ada YB ada.
Biasa. Ya. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ala man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Dan saya kira hari ini 13 Ramadan, Ustaz. Ramai orang kata laju. Orang kata rasa baru macam seminggu, 10 hari laju. Pada malam ni pula dilaporkan akan berlaku gerhana bulan. Apa-apa, alhamdulillah, laju ke tak laju bulan Ramadan, Allah Ta'ala telah meletakkan kita dalam bulan Ramadan. Moga-moga bulan Ramadan ini menjadi satu medan untuk kita menambah ilmu kita, menambah ibadat kita, supaya ibadat kita menjadi amal yang soleh, dan dengan amal soleh itu kita bertakarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada bulan Ramadan ini kita bersama dalam sesi soal jawab fiqh di Taman Ilmu menelusuri jejak Awabin, satu medium ilmu, perbincangan dakwah, perbincangan isu, hasil kerjasama daripada Hit Digital dan juga Awabin Publication. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan tajuk fiqh yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Mungkin biasanya orang bincang Al-Quran ini bincang tentang tajwid, tentang qiraat, tentang taranum ataupun karya lain, tafsir. Namun pada hari ini kita cuba membawa karya yang lain, perbincangan fiqh yang lebih dekat dengan masyarakat, isu-isu dalam masyarakat kita. Dan pada hari ini kita membawa seorang ulama muda, walaupun bukan dari negeri Terengganu, tapi saya kira letak banyak di negeri Terengganu. Dia merupakan, saya tengok kita punya data keratuan yang setia pada UNIZA lah, di mana Al-Fadil, iaitu Al-Fadil Al-Ustaz Ahmad Hafiz bin Ali Maklum. Beliau berasal daripada Pulau Pinang, diploma pengajaran Usuluddin di UNIZA, ijazah sarjana muda pengajaran Islam Usuluddin pun di UNIZA, dan mendapat master ijazah sarjana dengan Islam bidang usaha mantik, tuan-tuan, bukan ilmu yang senang, mantik. Dan sekarang calon PhD di universiti yang sama di UNIZA. Maknanya kita dapat lihat Al-Fadhil Ustaz melalui guru kita memang setia dengan negeri UNIZA. Dan untuk makluman juga, Ustaz Ahmad Hafiz Ali Maklum ini mempunyai tauliah daripada beberapa negeri, bukan saja negeri Terengganu, tapi tauliah daripada negeri 9, tauliah mengajar, berkitab daripada wilayah persekutuan, daripada negeri Kelantan, daripada negeri ini, daripada negeri Terengganu. Sama ni pegang tauliah banyak ni. Ustaz, kena ambil seluruh Malaysia, Ustaz. Tak cuba perlis, Ustaz. Tak cuba perlis. Tadi boleh cuba perlis. Jadi Ustaz masih lagi bujang. Untuk makluman, Ustaz masih lagi bujang. Dan Ustaz, setakat yang saya ikuti Ustaz melalui rakaman YouTube, saya mengambil faedah, fawaid istifadah daripada Ustaz. Ustaz merupakan orang yang sangat pengalaman kitab-kitab turas, berkemahiran dalam kitab-kitab Jawi. Ustaz daripada umur belasan tahun lagi dah, pada zaman apa panggil USB ke, saya cocok zaman tu lagi, zaman umur belasan tahun dah mengenali kitab-kitab Jawi. Bila masuk ke UNIZA, ada tasjid daripada pensyarah agaknya mendalami kitab-kitab Jawi. Dan kalau sesiapa yang berminat untuk mengikuti pengajian Ustaz, boleh lihat di page Ustaz Sah Al-Filfilani. Saya pun pening Ustaz, apa dia Filfilani? Ingat Filfil dah ada ke apa? Pokoknya Pulau Pinang, Al-Filfilani. Jadi insyaAllah kita akan beberapa soalan kita akan ajukan kepada Ustaz pada hari ini yang berkaitan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Ada berkaitan dengan Al-Quran yang tidak bercerai, tentang Quran tak bercerai tangga dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebelum itu kami ucap terima kasih kepada Ustaz kerana sudi
bersama. Ustaz, kita boleh buat tak? Okey, soalan yang pertama Ustaz, menyentuh kulit cover mushaf. Quran ni kan ada cover dia. Dalam tu isi kandungan Quran. Ada cover dia tu. Kat luar tu yang ada hiasan-hiasan dia tu kan. Kalau Quran lama tu tulis Quran Majid kat depan, saya ingat tu. Adakah haram menyentuh kulit luar mushaf yang masih lagi bersambung dengan helaian ni, dengan kulit tu kan? Itu semua yang boleh kita sentuh bagi orang yang berhadas kecil, atau hukum haram itu hanya tertumpu pada tulisan saja, bukan tanggung ni, bukan bawah kita sentuh. Dia sentuh je. Adakah maknanya buka sentuh baru tak boleh kan? Kalau sentuh atas ni boleh ke tak? Sebab tak ada ayat Quran sentuh. Itu persoalan ni. Bukan masalah bawah saja ni. Masalah sentuh. Boleh tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi, terima kasih kepada penganjur kerana menjemput saya. Jadi, soalan yang pertama kaitan dengan menyentuh kulit, ataupun kita kata cover mushaf lah. Dalam perbahasan fiqh harapan Quran ni dia terbagi kepada dua, sama ada menyentuh kulit mushaf ataupun dalam bab menyentuh kertas mushaf. Dalam kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan wa massu waraqihi wa kadha jildu. Mana ada dua perbahasan. Perbahasan menyentuh kertas warna putih itu ataupun menyentuh kulit. Kalau kertas yang berwarna putih itu maklumlah, itu tidak boleh kita sentuh bagi orang yang berhadap kecil ataupun orang yang berhadap besar. Disebutlah kitab Tuhfatul Muhtaj ala Syarh Minhaj, dikata wa massu waraqihi walawil bayad. Ayat sebelum tu disambung ayat sebelum tu lah, iaitu haram menyentuh kertas mushaf walaupun kertas itu yang warna putih tu, yang kertas warna putih yang kita keliling tu. Jadi pinggir ayat. Pinggir ayat. Sebab berdasarkan hadis yang sahih mengatakan la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh seseorang itu menyentuh Quran melainkan orang itu suci. Itu dalam bab sentuh. Bila dalam bab sentuh ada juga perbahasan tanggung. Sentuh dan tanggung ni antara benda yang saling orang panggil melazimi lah. Kalau sentuh lain, tanggung pula lain. Okey, itu perbahasan kaitan dengan waraq ataupun kertas. Yang ditanya soalan tu kaitan dengan al-jild ataupun kita panggil kulit lah. Kulit. Jadi perbahasan berkaitan dengan kulit itu pula terbahagi kepada dua. Pertama yang bersambung dengan mushaf. Yang keduanya ialah yang berpisah dengan mushaf. Kalau yang bersambung dengan mushaf, kata Imam Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab Tuhfah, dia kata yahrum masuhu walau bisya'ratin. Haram kita menyentuh kulit mushaf walaupun kita sentuh dengan bulu kita. Sebab bahagian kita ni, kita ada anggota dan bulu. Jadi kita sentuh misalnya bulu kita ni panjang belajak misalnya, panjang sampai Selangor ke mana ke, mushaf ada sana, jadi kita sentuh dengan bulu. Kita tak ada wuduk ni, ataupun kita ni ada hadap besar dan kecil ni, juga hukum dia haram. Lagi bulu tu sama kita. Sama kita. Itu atas pendapat yang sahih. Ala sahih atas pendapat yang sahih. Sebab apa tak ada sentuh kulit yang bersambung dengan Quran? Kerana kaedahnya ialah kulit itu seolah-olah macam satu juzuk ataupun satu bahagian daripada mushaf. Bila dia satu juzuk ataupun satu bahagian daripada mushaf, kita pergi pada hukum mushaf, dia sentuh, tak boleh. Maka kulit bersambung, tak boleh sentuh juga. Tak boleh sentuh. Kemudian, bila kita kata itu berkaitan kan kulit mushaf yang bersambung dengan mushaf. Yang bersambung dengan mushaf. Apa kata pula? Kalau kulit mushaf itu bersambung dengan mushaf yang dalam mushaf itu ada selain mushaf. Maknanya dijilidkan dalam satu jilid, satu kitab. Dalam kitab ada mushaf, ada yang lain belum mushaf. Contoh kitab kalau ke mana kan? Contoh satu kitab ni. Okey, ni kulit kan? Kita buat. Ni contoh kulit. Okay, kita duk faham pasal berkenaan kulit ni. Jadi isi dalam ni ada mushaf dan ada yang bukan mushaf. Jadi ada haram kita sentuh kulit. Contoh macam tafsir jalan lain. Ni itu bab tafsir ni, macam contoh buku ni kita jilidkan sekali dengan mushaf Quran. Gitu. Bukannya bab tafsir, gabung. Jadi bila gabung, adakah soalannya boleh tak kita sentuh kulit dia? Maka kata Syekh Ibn Hajar, lau jallada ma'al mushaf
lau julida ma'al mushaf ghairuhu haruma massul jildil jahili. Tak boleh juga kita pegang seluruh kulit yang bersambung. Dalam ni ada mushaf dan selain mushaf tu kita ikutlah komik ke lagu mana ke, ikutlah kitab ke lagu mana kan. Lepas tu contoh ni dia iftirati kena dahsyat sikit baru dia orang panggil buka mata sikit. Gerak-gerak dah. Ya. Jadi tak boleh juga. Tak boleh itu min sa'iri jihatihi, daripada seluruh arah. Tak kisahlah pak belakang, tepi semua tu. Asalkan dia kulit yang bersambung dengan Quran, di sana ada sekali yang selain Quran, meskipun itu tetap tidak boleh untuk menghitung kulit Quran bagi orang yang berhadap kecil dan orang yang berhadap besar. Jadi itu apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Minhaj, antara kitab yang muktabar dalam mazhab Asy-Syafi'i kita. Kemudian itu kalau kita kata anggota kita menyentuh dengan kulit tersebut. Andai kata ni panggil iftirati, andai kata salah satu daripada anggota kita ni terputus. Contohlah jari kita. Jari kita ni terputus. Jari kita ni terputus. Jadi adakah dalam kitab sebut walau quti'at isbi'uhu ataupun usbu'uhu. Misal kalau terputus jari seseorang, contoh wattakhadha isbi'an min dhahabin, kemudian dia punya jari hak putus tu diganti dengan mah. Sekarang ni boleh tak dia sentuh jari hak yang mah dekat mushaf, dekat kulit? Jadi juzuk dia. Juzuk dia tu. Adakah boleh ataupun tidak? Maka kata para ulama, dia kata ada mahurmati masih tidak haram untuk menyentuhnya. Tapi itu pendapat yang tidak muktamad. Pendapat yang muktamad khilaf, beza dengan makna tak haram, sebab dia jadi satu juzuk daripada anggota dia tu. Itu berkaitan dengan mushaf yang bersambung dengan kulit. Adapun mushaf, kulit mushaf yang tak bersambung dengan mushaf sendiri, berada di luar misalnya, cegal, maka lagu mana? Tu kena ada dua perincian. Pertamanya, adakah kulit mushaf itu masih dipanggil ataupun ataupun kita kenal dia sebagai mushaf, kulit mushaf lagi ataupun tidak. Kalaulah kulit mushaf itu tidak lagi dipanggil sebagai kulit mushaf, orang tak kenal dah kulit mushaf, maka kalau pegang tu tak ada masalah. Tapi kalau masih orang kata itu kulit mushaf sebab contoh dia masih keadaan baik ke lagu mana ke, maka kita sentuh tu pun dia tetap haram. Walaupun kulit. Walaupun Quran tak ada. Walaupun Quran tak ada. Yang mana Ustaz? Ini macam di masjid-masjid. Masjid surah-surah orang mana tu mana? Ya, tu tinggal kulit je tu. Ya, kulit je. Quran tu tak ada. Ya, betul. Jadi itu untuk orang yang berhadap kecil. Apatah lagi kalau berhadap besar lah. Kalau berhadap kecil pun tak disentuh tu. Hadap besar apatah lagi, sebab kita hadap ni ada tiga atas sebagian ulama. Ada yang kata hadap kecil, hadap tengahan, hadap besar. Ada sebagian ulama yang membahagikan dua saja, hadap kecil dan hadap besar. Jadi atas dapat mengatakan hadas pada tiga, maka hadas besar tu hanya berlaku pada haid dan nifas sahaja. Kalau yang hadas tengahan tu ialah contohnya janabah. Dia tu keluarkan air mani ke atau bersetubuh ke, tu hadas tengahan. Jadi kalau hadas kecil pun tak boleh pegang, sentuh Quran ataupun menanggung Quran ataupun kulit ataupun sebagainya, maka yang hadas besar, hadas tengahan putus lagi. Putus lagi, tidak boleh. Itu berkaitan dengan mushaf, berkaitan dengan mushaf. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita tengok kulit Quran, contoh tengok soalan ni, kulit Quran, contoh kulit Quran tu maknanya kalau kulit Quran masih lagi bersambung dengan kata buku Quran dah, buku Quran tu tak boleh sentuh. Kalau ni bercerai tu, macam mana Quran kita lama-lama kan, contoh kalau tengok Quran Majid, aku lama-lama tu Quran justru di wanita, tak ingat Quran lama kan, kadang-kadang di masjid supaya cegat tau. Maknanya Quran, buku Quran tu duduk lain tu. Ataupun sudah dibinasakan apa, tinggallah boleh. Apa susun, ingat Quran Majid ada warna biru, warna kuning. Jadi masih lagi. Tapi kalau kita tengok kulit itu masih orang kata. Banyak orang ramai kata tau. Orang ramai tu kulit Quran tu. Tak istiq. Sama ada hadah lah. Hadah kecil. Apa lagi hadah besar. Nak sentuh tak boleh, apa lagi nak bawa tau. Nak lagi tak. Begitu kulit. Kalau beg Quran pun saya kadang-kadang kalau jujur tu kan, ibu dalam beg Beg tu beg mushaf. Kadang ada beg mushaf ke beg umum? beg umum, beg mushaf.
Kan 30 juzuk buat beg khas untuk Quran. Maknanya dia bawa, mana kita susun ni kita bawa Beg beg khas khas kalau 30 juzuk kan. Ah. Ada inna nahnu nazzalna zikra wa inna Ya. okey kan. Jadi itu dalam bab menanggung mushaf. Dalam bab menanggung mushaf, tak kisahlah itu beg khusus untuk mushaf ke, atau beg yang campur benda lain ke, sebab saya ada soalan yang beg campur benda lain tu. Kalau ni mushaf saja, tak kisahlah tu beg tu mushaf saja ke, beg yang lain ataupun peti kalau ke mana kita angkat yang mana dalam tu ada mushaf saja ke. Itu dalam bab hamlul mushaf. Dalam bab ada soalan kaitan dengan menanggung mushaf. Kita tunggu dari situ. Okey, ni memang soalan nombor 2 saya. Iya. Membawa mushaf. Okey, hukum bawa mushaf dalam beg ataupun mungkin ustaz boleh tegar aku dalam 5 hari sekali ke. Contoh ada Quran atas meja ke. Apa dia? Itu soalan. Topik ke. Contoh ada Quran atas meja ke, dalam beg ke. Apa hukum bagi seseorang yang berhadas besar ia nak membawa beg atau nak angkat meja tersebut yang di dalamnya terdapat mushaf Al-Quran? Adakah begitu dikira sebagai tanggungan yang haram? Iya. Dalam kitab fiqh disebut ini dalam bab hamlul mushaf, menanggung mushaf. Menanggung ni apa menanggung? Biasa orang kita lama ataupun orang belajar dia fahamlah menanggung ni. Kalau kita kata bawa lah. Menanggung takut orang faham kan macam ni pula. Padahal menanggung ni semata-mata kita angkat ini pun menanggung lah. Kita sebut hamil dulu. Kalau contoh ni mushaf, kita angkat jari ni, kita kali buka surat tu pun menanggung ni. Jadi menanggung ni istilah umum lah. Kalau kita spesifikkan bahasa kita bahasan persoalan yang kedua ni, bawa lah. Bawa beg misalnya. Okay. Beg tu khusus. Dia tak kisah beg ke bukan beg. Beg tu masalah khusus lah. Dia tak kisah beg ke atau peti ke lagi mana sama. Okay. Masalah kaitan dengan bawa beg, kemudian orang yang badan besar nak bawa beg tu yang ada dalamnya Quran. Dalam bab ni perbahasa ulama dia ada dua. Sama ada bawa Quran saja ataupun bawa Quran sekali dengan barang. Kalau bawa Quran saja jelaslah. Kalau bawa Quran saja orang yang berharap besar memang tidak boleh menanggung beg tersebut kerana adanya Al-Quran. Tak ada benda lain. Memang mutlak Quran saja. Mutlak mushaf saja. Tidak ada sebarang benda lain. Maka tu hukumnya adalah haram. Soalan yang kedua ialah kalau kita tanggung mushaf, kemudian dalam beg itu ada benda lain. Tak kisahlah kitab ke, sebab kitab ni kalau orang badan besar nak sentuh kitab, kita agama sunat untuk dia bersuci. Bukannya wajib dia kena mandi ke lagu mana untuk sentuh. Tapi seeloknya adabnya ialah untuk dia bersuci sebelum dia sentuh kitab tu. Itu bab kitab. Kalau bab Quran pula, kalau dia tanggung Quran berserta dengan mushaf dan di dalam mushaf itu adanya benda-benda lain, maka kalau nak angkat beg tu boleh tak? Orang nifak, orang junub dan sebagainya ada syarat. Dia ada syarat. Boleh. Bukan haram secara mutlak. Tak boleh sebab ada Quran. Ada benda lain, ada Quran, tak boleh. Ada. Dia ada syarat. Syarat ni pula kembali kepada mana? Kembali kepada niat dia angkat beg. Kembali kepada niat dia nak angkat beg. Maka dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj dia kata gini, wa yushtaratu an la yaqsid al-mushafa wahdah. Jangan dia tu disyaratkan jangan dia tu angkat beg kosak angkat mushaf saja. Kalau dia kosak aku angkat beg ni untuk angkat mushaf saja, walaupun ada benda lain, hukum dia haram. Hukum dia adalah haram. Contohnya dia hanya kosak. Okey, maksud apa? Jangan dia kosak mengangkat mushaf saja dengan makna dia mengkosak angkat barang. Angkat barang bukan angkat mushaf. Contoh barang tu kitab dalam tu ke, ataupun apa-apa barang. Apa-apa barang yang terletak baik duit ke apa lagi mana ke. Apa-apa barang yang kita kosak angkat barang tu bukan angkat Quran, tu tak ada masalah. Itu tidak haram, boleh. Ataupun tak niat apa-apa. Angkat barang pun tak. Angkat Quran pun tak. Juga hukum dia harus. Hukum dia adalah harus. Jadi yang kita lock ataupun tak niat apa-apa ni, mungkin kebanyakan orang kan ginilah pun. Pakai akad lah. Dia tak ada lah nak kosak aku nak angkat Quran saja. Kecuali kalau dikosak tu lah. Nak angkat ni tak mikir. dah mikir pun. Dah mikir tu kan kita lock. Kalau tak ada apa, kalau dia tu tak niat untuk kosak angkat Quran dan tak niat untuk kosak angkat barang. Okey, selesai ke? Kemudian, kalau dia kosak angkat mushaf saja, okey jelas seperti mana kita sebut tadi.
haram. Dan kalau dia niat untuk angkat mushaf sekali dengan barang, bagaimana? Dia kosak dua-dua, ganjil lajur. Ganjil lajur, dia kosak angkat Quran dan dia kosak untuk angkat barang. Kuat kosak. Kuat kosak lagi. Pasti ya. Maka kalau hak ni ada khilaf. Ada khilaf di kalangan madhab, di kalangan ulama madhab Syafi'i. Kata Imam Syekh Ar-Rabi rahimahullah, dinukilkan dalam kitab Hasyiah Syirwani ala Tuhfah, dinukil daripada Nihayatul Muhtaj yang sekarang ni cetakan Darul Biak kan. Baru Menafsukan. kata Syekh, kata dia lam yahrum inda Rabi. Di sisi Syekh Rabi tak haram. Maknanya tak ada masalah lah dia kosak Quran sekali angkat barang, tak ada masalah. Dia kosak gitu, buat campur. Tapi di sisi Syekh Khatib Asy-Syirбини rahimahullah dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala kata haram. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ada Quran situ. Sebab dia ada kosak Quran. Sebab dia tilik kosak Quran tu memang pasal haram. Yang Syekh Rabi tilik kepada ada daripada lain selain daripada Quran. Jadi tak ada masalah. Jadi ni ada khilaf. Bila ada khilaf ni pelapang dah ada lah. Kalau orang tu nak pilih pakai harum menurut Syekh Rabi, sila. Kalau orang lain nak kata, aku nak pegang Syekh Ibnu Hajar kata haram, sila lah. Tapi janganlah mencela orang yang nak pegang Syekh Rabi. Syekh Rabi pula janganlah mencela orang yang kata haram. Ni benda khilaf ni kena pelapang dah ada. Kadang-kadang benda-benda khilaf ni kita rasa kita yang betul, kita hentam bawa nombor 2. Padahal nombor 2 betul juga. Tu dipanggil cara untuk menangani masalah khilaf. Orang walaupun kawan rapat kita pegang A, dia pegang B, kita kata B kan Sebagai kadang pendapat ulama mutabak. ulama mutabak. Bukannya pendapat syadz atau pendapat yang ditolak ke macam Mu'tazilah dan Sunnah. Tu memang teruklah. Antara sesat dengan betul. Ini bukan tersesat dengan betul dengan betul. Sunnah berlaku. Ijtihad masing-masing. Itu sekitar kaitan dengan angkat mushaf yang angkat beg yang dalamnya ada Quran ataupun angkat beg yang dalamnya ada Quran dan barang selain Quran. Kialah pada masalah rehal ke lagu mana? Meja ke lagu mana? Dia kosak angkat Quran. Angkat Quran. Rehal tu ada Quran. Dia pun angkat rehal tu. Angkat rehal tu dikira menanggung Quran. Dikira menanggung Quran. Bila menanggung Quran, jadi masalah untuk orang yang faham nafsu. Wallahu a'lam. Kalau macam almari di masjid, memang almari Quran Ustaz. Dari Quran. Bukan Quran tu. Ya. Waktu memang. Kalau itu dalam Quran, dalam almari itu ada Quran. Kalau benda ini foto Dalam biasa. benda lain. Itu benda yang kosak. Dari Itu itu. otomatik. 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 Kita ada soalan ni. Buat tafsir kita. Soalan ni kita memang nak tanya. Kita tahu dah ni soalan lagi ni. Jadi kalau kita bawa mazhab dalam beg, itulah kita ni ada hukum salah. Pertama pandangan Syekh Ramli, walaupun kosak Quran sekalipun. Tak salah. Syekh Ramli ni. Yang khilaf tu berkaitan dengan kalau kosak dulu. Kosak dulu. Quran sekali dengan barang. Syekh Ramli kata tak haram Okey, sebab kalau kosak Quran saja memang itu iktifaq. tak ada masalah. Kalau kosak kalau dalam beg tu ada barang lain, contoh ada Quran, ada buku lain, ada pakaian contoh. Lepas tu kita angkat beg tu, kita kosak bawa Quran, jangan lakukan ni. Saya rasa lah orang bertasak besar, orang pakai akak ni sebenarnya. Ke mana Tuan Hakim ni? Dia pernah buat gitu. Banyak ada Quran, akak je dah. Contoh beg pakaian, kita akak je. Beg barang-barang, kita akak je sebenarnya tu. Kalau kita kosak, walaupun ada barang lain, tapi kita kosak bawa Quran. Sama, kosak semata-mata. Memang tak boleh. Ada pun kalau kita kosak bercampur, maknanya bawa Quran pun ya, bawa barang lain pun ya. Di sisi Al-Alamah Ar-Ramli rahimahullah tak ada masalah. Tapi di sisi Al-Alamah Asy-Syirбини dan juga Ibnu Hajar Al-Haytami, dia kata haram juga. Sebab apa? Sebab ada Quran dan Sunnah. Jadi Ustaz kata berlapang dari kalau ada orang bawa, tak apalah, ada berlapang dari. Jadi pandangan itu. Kalau tahu kosak dia. Tahu kosak ni. Dia tak tahu. Dia dah tahu benda dalam ni tak wajib sidik sahaja. Ya. Tak wajib sidik orang ni. Jadi sini ada soalan ni. Jadi soalan ni pertama kita nak tanya soalan nombor 3 ni. Menyentuh tafsir atau Quran digital. Hukum menyentuh tafsir Al-Quran. Bagaimana nak tahu bila tafsir Al-Quran ni kat mana ada Quran? Ada tak? Tafsir bukan Al-Quran kan? Jadi ada ayat Quran, lepas tu ada ayat-ayat lain yang menafsirkan Al-Quran tersebut.
Boleh ke kita nak menyentuh Al-Quran yang bercampur dengan itu? Ataupun di sana ada tawabik ke, nak tahu bagaimana, boleh, tapi bercampur banyak ni, peratus jadi 20% ke, lebih banyak Quran ke, lebih banyak Quran ke, untuk kita sentuh Quran sebab. Adakah perlu berwudu? Termasuk kalau mazhab digital saya kata tadi ni. Ni kita tag ni kan lebih Quran je. Nak sentuh cermin ni, ni boleh juga sebenarnya. Ataupun nak tanggung. Bismillah. Kaitan dengan menyentuh tafsir Al-Quran, sama juga macam tadi menyentuh mushaf. Ni tafsir pula. Tafsir dengan mushaf Quran benda yang beza. Jadi dalam bab perbahasan fiqh bila sebut tafsir Al-Quran, dia ada dua juga perbahasan, menyentuh tafsir Quran dan mengangkat tafsir Quran. Dia ke mana-mana memang detail. Fiqh ni memang detail. Lepas tu kadang-kadang nak jawab soalan ni dia tak boleh. Kalau dia terus beri soalan, kita pun tak tahu. Kalau kita terus jawab, itu masalah. Kita kena cek dulu. Ya. Dalam bab tafsir, menyentuh tafsir Quran disebut dalam kitab fiqh. Disebut gini, wa hamduhu wa masuhu fi nahwi thawbin kutiba alaihi wa tafsirin akthara minhu ma'al karah. Ini dalam bab masalah apa? Masalah harus. Boleh untuk menyentuh tafsir Quran, tak usah. Boleh untuk menyentuh tafsir Quran, boleh untuk membawa tafsir Quran, tapi syaratnya tafsir Quran tersebut lebih banyak nisbah kepada lebih banyak nisbah pada Quran. Lebih banyak lagu mana tu tadi kita telah. Banyak apa? Okay, ini yang kaedah dulu. Kalau ini contohnya tafsir pimpinan Rahman. Tafsir kafir ke lagu mana apa ikutlah. Apa tafsir? Okay, tafsir tersebut mesti lebih banyak syarat yang bagi halal ni. Bagi halal. Lebih banyak daripada Al-Quran. Okay, lebih banyak lagu mana tu kita terang. Cuma walaupun kita dia mengatakan harus dengan makna tidak haram lah. Tidak haram menyentuh atau mengangkat tafsir Quran yang terdapat dalam Quran sekali. Yang mana tafsir itu lebih banyak daripada Quran, tapi hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh, kata Syekh Ibn Hajar berkaitannya rahimahullah ta'ala. Itu tafsir Quran. Itu berkaitan dengan tafsir Quran kalau kita sentuh dan kita angkat. Kalaulah dia sedikit, kalau sedikit, tafsir Quran lebih sedikit daripada mushaf, daripada Quran, ayat Quran. Jadi lagu mana? Kalau sedikit daripada ayat Quran, itu tidak ada khilaf yang kata haram sentuh ataupun angkat. Cuma yang diperbahasan ialah tafsir Jalalain. Tafsir Al-Jalalain. Sebab tafsir Jalalain ataupun seumpama Jalalain dia punya tafsir sikit-sikit je. Jadi adakah dia itu lebih daripada Quran ke atau kurang daripada Quran ke lagu mana? Tadi kita kata lebih daripada Quran. Lepas tu yang kedua kita kata kurang daripada Quran. Yang ketiganya sama dengan Quran. Sama pun sama juga. Sama dengan Quran. Bilangan dia tafsir dengan mushaf Quran tu, sama dia punya perkataan dan seumpamanya tu, tetap hukum dia macam kurang. Dan dia ambil hukum kurang. Maka kata Syekh Bajuri rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir Jalalain, al-ahwat, yang lebih ihyatnya orang yang berhadap sore tak sentuh dan tak angkatlah tafsir Jalalain. Sebab kira tepat tu payah buat kira tepat tu. Kira kena ada orang mengira pula satu-satu. Kita tengok anggang-anggang. Anggang sebab kita ada silap. Banyak dari sudut mana tu? Dari sudut kataan kau, dari sudut huruf kau lagu mana? Okay. Itu berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Jadi tafsir Al-Quran banyak tu nisbah apa? Banyak. Banyak tu nisbah apa? Khilaf ulama seperti yang kita sebut tadi. Sama ada kaitan dengan perkataan. Perkataan tu. Perkataan Quran, contohlah kita kata perkataan Quran ada contoh. Contohlah. Perkataan ke huruf. Perkataan. Jadi, perkataan tafsir ada berapa pula? 2 juta. Maknanya tafsir lebih banyak daripada mushaf. Ada ulama kata bukan perkataan huruf. Huruf lagi. Tapi, jangan terkejut. Ada ulama tafsir seperti Syekh Al-Harari dalam kitab tafsir Usul. Saya tak ingat nama apa. Dia disebut di situ mungkin daripada ulama lain yang memberitahu kaitan dengan jumlah huruf Quran. Jumlah huruf Quran. Siap bilang ni, alif ada berapa, ba ada berapa, ta ada berapa, sampailah ke ya, sampailah ke huruf ya. Itu tafsir Quran. Kemudian, itu angkat dan sentuh tafsir. Kalau kita buka, ada ayat Quran dan ayat tafsir. Kita sentuh Quran tu lagu kan? Kan itu kitab tafsir. Kalau kita tafsir, saya ada Quran. Sebab nama pun tafsir Quran. Kita sentuh bahagian ayat tu lagu kan? Jadi, menyentuh tafsir Quran, dia ada perincian. Menyentuh kat mana? Kalau dia menyentuh kulit ni, okey, pasal tadi lah. Kalau kita menyentuh ayat Quran yang dalam kitab tafsir, maka dia mengambil hukum menyentuh Quran. Mengambil hukum menyentuh Quran. Jadi, kalau orang menghadap solat, sentuh bahagian ayat Quran tu, hukum dia haram.
Tapi kalau sentuh bahagian tafsir tu, tak ada masalah. Tu bukan yang kalam Allah, tu kalam manusia lah, ulama dan seumpamanya. Jadi tidak ada masalah untuk orang menanggung atau menyentuh tafsir Al-Quran dengan syarat tafsir Al-Quran itu mesti lebih banyak daripada Quran. Kalau sama-sama tafsir Al-Quran samanya ataupun tafsir lebih kurang daripada Al-Quran, maka itu hukumnya adalah haram. Tapi kebanyakannya kitab-kitab tafsir yang muktabar, misalnya tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sya'rawi kalau guna jilid-jilid tebal-tebal. Dalam satu jilid tu memang tafsir lebih banyak lah daripada ayat tu. Yang dimuskilkan, yang dibahas tu lah. Contoh tafsir Jalalain. Tu memang Sebab ni tepi kita. tapi gitu. Lepas tu tafsir sikit satu dua. Ada yang kadang-kadang tak tafsir, ada yang satu dua kataan saja. Jadi ada timbul kemuskilan. Boleh tak orang yang pada asal ni setuh ataupun angkat tafsir Jalalain. Jadi Al-Ahwaq kata Imam Majuri tak payah. Tak payah. Tak payah takut-takut. Sebab bilangan kira tu pun ada boleh silap kau. Sebab tafsir Jalalain tu dia sebenarnya kalau ikutlah kenyataan ulama tu dia lebih sikit daripada Quran. Bila lebih sikit pada Quran, Majuri kata suruh ikhtiar lah, tak payah takut-takut silap ke lagu mana. Lagi kira. Silap kira ataupun nisbah pengiraan tu lain-lain ke lagu mana ke. Jadi Al-Ahwaq ikhtiarnya tak payahlah kita sentuh tafsir Jalalain. Itu dalam Hasyiah Al-Badri yang Al-Fathul Qarib Lebih berjaga-jaga. lebih berjaga-jaga. Wallahu a'lam. Quran kita tak ada. Juga nanti Quran jadi cerita. Itu lebih kurang. Zaman sekarang Quran ni Quran digital lah. Ada orang kata tau, kita tag ni macam-macam boleh jadi. Ya. Kadang-kadang boleh jadi Facebook. Ya. Kadang-kadang boleh jadi TikTok. Ya. Kadang-kadang boleh jadi WhatsApp. Ya. Tiba boleh jadi Quran. Jadi Quran saya. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas bahawa radhiyallahu anhu. Silap terbalik ya. Katanya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Itu yang seru. Siapa-siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya ada kebaikan. Jadi perbahasan kaitan dengan Quran digital, dibahas dengan tulisan Quran. Itu dipanggil tulisan ataupun benda ditulis Quran tu sendiri. Dipanggil mushaf tu sendiri. Sebab dalam kitab Hasyiah Al-Bijri ada dikenal disebut ini dalam bahasa Melayu lah. Tulisan kitabah tu makna sesuatu yang ditulis ke atas. Sesuatu yang ditulis. Contohnya di atas lembaran ke, kain ke, kertas ke, itu sesuatu yang ditulis di atas. Dengan dakwah. Kemudian begitu juga dengan huruf-huruf yang kita tulis, ukiran-ukiran kayu ke, ukiran batu ke, ukiran tanah ke, itu juga ditulis lah. Sebab kita ukir, tapi secara ukiran lah. Ini secara tulisan. Kertas tu dengan buku ke, lembaran kertas ke, ataupun pakaian dan seumpamanya. Jadi kata Imam Syekh Sulaiman Al-Bijri rahimahullah ta'ala, dia kata, jika sekiranya melukis bentuk huruf di udara ataupun di air, ni yang paling iftiradi, benda yang tak berlaku, tapi kalau berlaku macam mana? Kalau tulis dan di udara, contoh kalau zaman 31 Ogos misalnya, hak yang kapal terbang Asap-asap kan. iftiradi gitu lah. Contohlah ditulis Quran misalnya. Dia tulis Quran, kita boleh sentuh. Contoh. Boleh sentuh. Atau tulis dalam air. Tulis dalam air. Terbentuknya perkataan bismillah kan, contohnya dalam air. Kita tulis macam mana, tak tahu teknologi ya. Boleh cat ke. Boleh cat kalau guna kan. Cat ke. Maka kata Syekh Sulaiman Al-Bijri rahimahullah kata, itu tak dikira sebagai tulisan. Tak dikira sebagai tulisan. Padahal sebab tidak dikira sebagai tulisan yang berada pada sesuatu yang dipanggil mushaf. Jadi laut ataupun air sungai kalau mana yang kita tulis ayat Quran dalam air tu ataupun di udara tu, kalau kita sentuh tak. Jadi soalan kembali kepada mushaf digitalnya sama juga. Dia satu benda yang bukan ditulis. Di program. Jadi tidak ada masalah untuk kita sentuh. Cuma ada sebahagian daripada ulama mengatakan Quran digital juga kalau kita nak sentuh tu moleknya ada wuduk juga. Kata sebagai ulama gitulah. Cuma kita tak jumpa ibarat yang soleh kata seumpama masalah tu. Sebab kita yang lebih jelas ataupun lebih dekat dengan Hasyiah Bijri lah. Sebab yang kaitan dengan tulis-tulis ni mesti benda yang ditulis di atas. Sekarang yang Quran digital ni bukan kita boleh. Cuma sesuatu yang tulis. Dia program dan seumpama. Maka tidak ada masalah untuk kita membawa phone ni kau yang ada Quran X ataupun kita buka Quran X kita nak bawa kau. InsyaAllah tak ada masalah. Dia sama macam TV dah. Kadang-kadang macam musabaqah Al-Quran. Kan itu lebih Quran. Ya, lebih Quran. Nak setuju ni. Ya. Mana tak masalah. Tak ada masalah.
Gitu. Gitu. Okey, ni soalan sebelumnya. Ini pun soalan kita akan tanya nanti ni. Okey, Ustaz boleh jawab dah dulu. Ini kan pada ni. Dia tanya ni, dia kata, kalau sedang berhadas besar, boleh ke? Kita kata, tapi Ustaz jawab dulu dah. Betul orang tahu. Boleh ke baca Quran niat zikir? Baca Quran niat zikir. Niat zikir tu macam mana? Soalan yang sangat. Sebab ada orang kata, Ustaz, nak niat zikir pun Ustaz bila kita jaga tajwid. Soalan yang bagus. Macam mana? Sebab ada pandangan kata kalau baca Quran seluruh pun dengan niat zikir tak apa. Apa ada orang tadi sebab nak niat pun Ustaz. Kita dah jaga tajwid. Duk jaga nun, duk jaga mat. Dia kata jadi automatik dia akan jadi baca Quran. Okey. Syekh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah dalam hasyiah dia secara kaedah dia kata gini, kalau orang yang bukan berhadas, kita lah yang bukan berhadas, cik berhadas, kalau kita baca Quran, automatik Quran. Automatik dia akan jadi Quran walaupun tanpa qasad. Yang kena qasad, tak qasad ni orang berhadas. Kalau orang berhadas dia kena qasad. Sebab dia baca Quran tu ada benda tu. Baca Quran kerana nak baca Quran tu. Baca Quran kerana zikir ke, baca Quran dengan tanpa ada niat apa-apa. Dia ada tiga. Yang tak pandangan tu, banyak kalau lepas mayang tu macam kursi Quran ni. Kalau dia pusat Quran, Kalau kita tak nak masalah. Kalau tanpa mayang tidak berhadas. Kalau orang yang tak berhadas, dia baca apa pun Quran, dia tengok Quran. Walaupun tidak banyak. Walaupun tak. Itu dalam hasyiah Al-Bajuri ala Fathil. Senang nampak bahasa tu. Kemudian, kalau orang tu berhadas, ada tiga bahasa. Dia baca Quran tu qasad apa? Qasad Quran, qasad zikir, atau tak qasad apa-apa. Dia panggil telok. Telok ni tak qasad apa-apa lah. Baik. Balik pada soalan tadi. Okey, secara maklum dalam kitab mereka kata, kalau dia qasad zikir, tak haram. Kalau tak qasad apa-apa, tak haram. Dalam kitab hasyiah Ali Asy-Syubrabmalisi, Syekh Ali Syubrabmalisi rahimahullah kata, hatta walau dia baca 30 juzuk Quran dengan niat zikir pun tak ada masalah, asalkan niat zikir. Soalan. Kalau kita niat zikir ataupun tak niat apa-apa, kita baca Quran, kena jaga tajwid tak? Ini ada, dulu saya pun terfikir juga. Tiba-tiba banyak orang bertanya soalan, kita pun tengok kita hasyiah, ada jumpa dalam perbahasan kaitan dengan tak silapnya khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ataupun khutbah hari raya, saya tak ingat. Saya rasa khutbah hari raya sebab Tok Khotib dalam keadaan berhadas. Keadaan berhadas. Okey. Perbahasannya ialah kalau Tok Khotib tu baca Quran, dia nak masak apa? Sila masak zikir. Okey, beres masak zikir. Soalan adalah hasyiah. Hasyiah Al-Bijri al-Iqra. Kena jaga tajwid. Kena jaga tajwid. Kata ni nukilan daripada Syekh Bijri juga, saya tak ingat ulang. Sebab niat zikir. Niat zikir. Niat zikir kena jaga tajwid ke? Isu dia. Jadi soalan tadi. Niat zikir ke tak niat apa-apa, kena jaga tajwid. Jawab dia tetap kena jaga. Lagi tak hasyiah Al-Bijri al-Iqra, ini daripada ulama lain, kata tetap kena jaga tajwid walaupun niat zikir, sebab itu asal dia Quran. Senang kan? Kena qasad zikir dengan Itu masalah. Sebab kita jaga, kan Anas sendiri lah. Bila kita jaga tajwid, kita memang Ya. Lepas tu qasad tu kena jagalah. Qasad kita ni sedang baca cara Quran ni, baca Quran sungguh ke atau niat zikir. Sebab biasa ni dalam bahasan niat zikir ni, ini sebenarnya dalam kitab Kifayatul Akhyar, dia buat contoh niat zikir ni. Biasa kita baca ayat-ayat lazim yang selalu kita baca, contoh sebelum tidur 3 kul. 3 kul. Dan 3 kul kita baca tu, baca Quran yang kita nak baca ke ataupun kita niat zikir boleh dah. Niat zikir pun boleh dah bagi orang yang berhadas besar. Misalnya Rahim Wanifah tu, dia seorang baca 3 kul. Sekarang ni dia berhadas, bagi orang yang nak baca. Dia sekarang ni dia baru berhadas. Maka dalam kitab Fathul Akhir kata tak apa, asalkan niat zikir. Tapi niat zikir tu tajwid gagal jugalah, sebab sekarang ni dia baca Quran yang asalnya Quran. Cuma qasad baca tu bukan baca Quran. Qasadnya ialah zikir. Qasad dalam hati. Sekarang aku buat ni adalah bacaan Quran yang niat zikir. Qasad wirid lah. Wirid contoh. Jaranglah orang baca satu Quran tu niat zikir. Ayat juga tu. Tapi iftiradinya kalau berlaku boleh tak salah, tapi boleh jaga tak? Itu ya soalannya. Dia dalam kitab mereka ni dia iftiradi dengan waqi' lain-lain. Kalau iftiradi gini, dah boleh tak berlaku gini semua? Tak boleh nak baca mana? Dia iftiradi ni dia panggil futuristic. Benda akan datang kalau berlaku lagu mana? Hukum dia tu lah.
Wallahu a'lam. Macam orang kita baca bismillah tak tahu. Ha? Baca bismillah. Macam bismillah misalnya. Makan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha. Itu semua ayat-ayat di surah Fathul Akhir yang biasa orang baca. Boleh tak orang berhadap baca? Boleh. Tapi qasad sikit. Lepas tu kiam ke ayat lain. Tapi jagalah orang ada besar tu buka Quran, baca Quran. Itu memang biasanya qasad Quran tu. Ini biasa sebelum tidur nak baca ayat kursi. Itu biasa-biasa yang dibaca. Zikir-zikir yang biasa dibaca. Ayat-ayat yang biasa dibaca. Itu tak apa dia qasad zikir. Kalau itu dia kalau itlaq tadi. Mana? Itu sama je. Itlaq ni mana tak qasad apa. Zikir pun tak. Macam contoh itlaq gini lah. Okey, bukan. Okey, itlaq tu dengan mana dia tak qasad zikir dan tak qasad baca Quran. Jadi dia dapat pahala, tak dapat pahala. Beza dengan itlaq dengan zikir, zikir dapat pahala juga. Tapi pahala zikir lah. Itlaq dapat pahala apa? Sebab dia tak qasad apa. Dia baca dalam keadaan tak qasad apa. Seolah-olah contoh kita ni kalau letek kita terkeluar Quran. Dapat Tersasul. tersasul. Sebab nak pahala tak pahala ni dia ikhtiari. Benda yang kita nak lah. Ada kosak dia. Ada qasad lagi tak kasih tu saja tak ada pahala kalau dia. Macam orang cocok kita la ilaha illallah. La ilaha illallah kalau ke mana. Sebab dia tak ada qasad. Tiba-tiba tu ayat Quran. Tak dapat pahala sebab dia tak ada qasad untuk baca Quran. Sebab tu bukan sebenarnya nak baca Quran, dia terlantar katanya. Dalam kitab kasih tu saja ada. Betul. Biasa kan. No, agak biasa. Ada soalan daripada ni. Lagi kita tengok dulu. Soalan-soalan daripada ni. Pasal kalau Hafiz lah. Apa Quran? Macam kalau juga dia isu ni mungkin dia hate lah. Dia nak ulang. Dia nak ulang. Okey, poin dia sama dia, cuma saya nak tambah sikit. Dalam kitab Imam Nawawi, kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Yang kenyataan ni, kalau mungkin zaman sekarang mungkin boleh fikir balik. Dia kata ni, ghalib haid perempuan 7 hari. Contoh ni bab haid lah, bab junub sama lah. Ni contoh bab haid. Sebab orang haid pun tak ada baca Quran kau. Biasanya ghalib haid 6 ke 7 hari. Masalah ni adalah, macam mana orang nak baca Quran, orang yang perempuan haid ni nak mula Quran ni? Cadangan pertama Imam Nawawi kata, dia baca tanpa suara. Sebab baca tanpa suara ni tak kira baca. Terapi dia mimik mulut lah. Tak keluar suara. Okey. Boleh juga. Boleh dia nak ulang tu boleh. Satu. Tak boleh. Yang kedua adalah hati. Baca lah. Tak boleh juga. Okey. Imam Nawawi kata, kebiasaannya orang hafal Quran ni tak ulang 6-7 hari ni masih boleh ingat. Soalan betul. Zaman sekarang. sekarang. Zaman dulu orang tak payah kata dah. Zaman sekarang 6-7 hari tak ulang boleh ingat lagi. Tu tak tahu. Kena tanya orang apa Quran dengan mana. Betul tak? Kenyataan tu boleh guna zaman sekarang. Tapi ada sebut lagi tak macam. Dia kata tak ada masalah. Tak ulang pun sebab waliknya tak lupa lagi kalau dia tu tak ulang 6-7 hari. Zaman tu. Zaman lagi kena ulang tu. Orang yang hafal Quran ni biasa kontak seminggu sekali. Jadi kalau 7 hari tak pulang ni kira seolah-olah dia tak pulang satu Quran. Dalam seminggu. Allah. Anak saya ada mengapa hati tu. Memang dia kata kalau seminggu dah baca, memang macam dia tu. Lain. Kadang lain dia. Kita boleh kata kat saya. Tu orang masyarakat tadi. Macam kami tu imam dengan depan tu sebuah sejadah. Lemah lah. Ini Quran semua tu. Al-Insan. Dia kira tak Ustaz? Dia kira tu kira Musa. Dia kira Musa. Musa sebab benda yang ditulis di atas ni kira Musa. Kita tengok. Dicetak dalam Quran. Dia tulis saya kan. Kalau Quran hiasan kan. Kalau ayat kursi berkait. Kira dia. Hak hias orang tepek tinggi. Dia kira gini, kalau yang tulisan yang yang hiasan ni, orang yang tulis tu qasad apa? Kena tanggung. Betul. Kalau qasad Quran jadi macam Quran. Kita pun qasad dia. Kita pun qasad dia. Itu masalah. Jangan mati lah dengan Quran. Sebab tu dalam bab kitab fiqh dia adalah juga pilih dalam bab ukiran lagu mana tu dia sama macam mushaf lah. Biasanya orang qasad tu untuk tulisan Quran lah. Untuk dia dapat penulisan. Serunya tentang bedek Quran, Ustaz. Membedek helaian Quran menggunakan alat. Adakah dibenarkan bagi orang yang berhadaah kecil atau besar membelek helaian Al-Quran menggunakan pensel, kayu atau berlapis? Contoh dia belek gini lah. Dia buat, dia contoh pek. Dia buat gini. Dia buat gitu. Ada jenis belek ni tak? Ya. Dia buat gitu. Kayu ke kayu. Boleh tak? Contoh kita ada hadaah. Ada kecil, ada besar. Lepas tu kita
Kita balik Quran tu guna pen tu. Ya. Wah. Kasih tahu kepada kita. Ya. Kita dengan lidi ke, dengan penunjuk Quran tu ke. Ya. Mana Ustaz? Okey. Dalam kitab Minhajul Talibin, kitab Minhajul Talibin ni antara katanya ialah dia ringkasan daripada Al-Haram. Sebagainya kata gitu. Dalam kitab Minhajul Talibin kata gini, la hillu qalbi waraqihi. Tidak halal untuk membolak-balik kertas Quran bi'udi dengan kain. Okey, dia kata fil asah dalam Musqah Tuhfatul Muhtaj. Fil asah. Kemudian ulasan Imam Nawawi selepas tu qultu, aku kata, mana Imam Nawawi kata sebab dia ringkaskan daripada Imam Rafi'i, maksudnya dia kata gini. Al-asah pula. Al-asah di sisi dia ialah hillu qalbi waraqihi. Halal dan boleh untuk dia bolak-balik mushaf tu dengan Mengelak lah. mengelak. Membeleng. Dengan syarat tak tanggung. Tak tanggung ni macam contoh pen. Ada pen. Contoh Pen. Terus. Main. Kita buat contoh praktikal tu. Terus. Tak bisa dia. Selalu. Dan saya tak suka duduk. Saja. Contoh Ni yang dibenar kan? Sekejap. Ni contoh ni benar. Kita buat benar dulu. Okay, contoh boleh nampak ni? Boleh nampak? Boleh. Contoh ni yang dibenarkan. Okey, ni contoh lauk ke apa ke, kayu ke, pen ke lagu mana. Dia selok gini. Tu. Tu tak panggil tangguh. Sekali lagi. Macam ni. Tu tak panggil tangguh. Yang panggil tangguh lagu ni. Gini. Ini tangguh. Ada tak ni? Kalau dia Spesial Ustaz. Orang. kalau yang harus tadi, dia gini. Dia tak angkat. Gesek. Geser. Kalau hati tangguh. Tangguh tak ni? Maknanya kalau pen tu berpisau daripada kulit tu, daripada masa ni. Kira pisau lah. Mana ni kira angkat. Angkat. Ni kira angkat ni. Bila kira angkat ni kira menantu. Tak boleh ni. Terapung. Kalau yang boleh gini ya. Seret dulu. Saya Tu syarat kalau nak kata halal lah. Sebab macam makan. halal. Harus. Sebablah kita Minhajul Talibin sebut hillu halal. Dia kata hillu qalbi waraqihi bi'udi. Halal, boleh, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Kerana apa? Kerana bolak-balik kita kata laisa bihamlin, bukan dia tanggung. Wala fi ma'nahu, dan bukan pada makna tanggung. Dengan makna kalau dia selok tapi makna tanggung, tak boleh. Antara tadi lah. Dia selok pen tadi tu dalam keadaan dia angkat kertas tu, tu tanggung. Boleh gesek itu tak? Sebab tu tanggung tu makna luas. Bawa tanggung, angkat tanggung. Jadi tanggung tu kena tafsir hak yang kata khusus apa yang kita nak bahas. Sebab tanggung ni luas. Okey, tu dalam bab menanggung mushaf ataupun menanggungkan mushaf untuk selok Quran dengan menggunakan alat. Menggunakan alat menyelok helaian kertas. Jadi soalan yang dalam kitab Pekoh, dalam kitab Hasyiah kata gini. Contoh dia letakkan tangan di poket. Maknanya dia ada sesuatu lah. Dia tangannya dibalut oleh poket. Boleh tak? Dia ni dalam keadaan badan nak selok guna ni. Itu berlapis tu. Contoh. Boleh tak? Ni kalau boleh buat lah, ni tak dibuat ni. Tebal. Okey, boleh ke tak? Jawab Pak. Atau ni sarung tangan. Sarung tangan kalau sarung tangan tu memang jelas lah sebab tangan dia. Ni sekarang ni dia guna hot ni. Lepas tu dia selok. Dia selok. Boleh ke tak? Ibarat tangan tuala ke. Balik tuala ke. Sebab dalam kitab Fiqh Hasyiah ni dia kata masukkan dalam poket dia. Dalam poket dia. Maka adakah dikira boleh ataupun tidak dia menyelok kain, kain pula. Menyelok mushaf gunakan yang poket tadi tu. Maka zahir dalam kitab Fiqh kata tetap haram. Tetap hukum dia adalah haram. Maka seolah-olah dia tu selok dengan tangan dia. Tetap selok dengan tangan. Jadi bila selok dengan tangan dia tak boleh lah. Tak boleh Okey. Dah go. Okey, mana lagi? Okey, selesai. Okey, bab tanggung dengan pen. Selesai, selok pen selesai. Saya terbaca tadi sikit. Mana tadi? Air. Tak dengan air. Ya. Mana? Okey. Selesai. Okey, habis. Lepas tu apa? Eliu. Ni ada kata Ustaz. Lagi kan? Dalam kekurangan Eliu. Eliu. Eliu.
Okey, idea tu dia kosak apa? Kosak saja ini. Kosak saja ini. Biasanya orang kita ni kosak ni bukan sebab idea ni benda kotor. Biasanya tidak boleh meletak. Okey, asal sungguhlah ni, asal sungguh. Mushaf tu kita tak boleh letak sesuatu di atas mushaf. Ni asal. Apa-apalah suci, apatah lagi najis. Kalau suci pun tak boleh letak mushaf atas dia sesuatu. Tak boleh letak pen ke, kayu ke, food ke, lebih kurang tak boleh. Boleh. Okey, kalau letak benda najis, haram. Tapi najisnya adalah perincian pula. Dia kosak apa? Dia letak najis. Hina Quran. Kalau ia begitu. Kalau dia nampak najis atas Quran, wajib bersih. Hatta kita yang tu Talimin dia katakan, kalau contohlah kita buat contoh, kucing kencing kat mushaf. Kalau ia bila kucing kencing mushaf, pasok dengan kencing ni. Jadi lagu mana kita nak pakai kalau kencing kucing misalnya ni, lagi kita yang tu Talimin kata tetap kena basuh mushaf. Tetap kena basuh mushaf. Hilangkan. Pelik tu. Tetap kena basuh mushaf. Tak boleh sekadar lak-lak ini tak boleh. Okey, apa tadi? Kaitan liu liu. Jadi biasa orang kita ni air liu ni bukan tujuan nak menghinakan, nak memudahkan selok je. Kalau lah dia kosak calik tu memang kosak nak hina Quran ke, nak mengotori Quran pun dia tahu. Allah. Dalam masalah biasa kita ni sebab langsung lekat kan. Langsung lekat yang nak mudah selok. Nak mudah selok. Okey, Ustaz, hukum bagi kanak-kanak. Hukum bagi kanak-kanak sobi lah. Adakah wajib bagi kanak-kanak yang belum balik tapi sudah mayis? Yang boleh mikir lah. Ni dia nak bawa Quran, dia nak baca Quran. Untuk perlu ke budak-budak yang sobi yang belum balik tapi sudah memayis? Mungkin Ustaz boleh ganggu. Ni di pun orang hari. Mestikah dia kena ada wuduk sebelum menyentuh Quran ataupun nak bawa Quran untuk tujuan pembelajaran? Contoh pergi ngaji ke, lakukan doa ke. Okey, ini kaitan dengan budak-budak tu. Budak-budak. Contohlah budak-budak tu nak ngaji Quran ke lagu mana tu, ataupun buku-buku yang ada tertulis tulisan Quran dan seumpamanya, boleh ke tak kanak-kanak yang belum balik ni, yang mayis ni, dia tak ada untuk apa tapi nak sentuh Quran. Tapi tujuan dia untuk belajar. Sebelum tu kita urut dulu. Kanak-kanak tu bagi dua. Satu yang mumayyiz, satu yang tidak mumayyiz. Mumayyiz tu dia sendirilah. Dia asalnya tamyiz. Tamyiz tu dia boleh perbuatan yang boleh membezakan sesuatu. Mumayyiz orang tu boleh bezakan sesuatu. Jadi apa yang perlu kanak-kanak tu bezakan sehingga kita panggil mumayyiz? Ni khilaf pula. Ada ulama kata mumayyiz ni ialah cukup dengan dia tahu mana mudarat, mana yang tak mudarat. Kalau dia ambil api misalnya, tak boleh bakar tangan tu mudarat tangan. Kalau ambil susu boleh sebab tu manfaat, bukannya ada mudarat. Tu dia mumayyiz lah. Ada ulama kata dia ganti makan sendiri. Makan sendiri tak payah suap, mokpok tak apa. Tapi kalau dia makan sendiri tapi nak tolong, nak suruh juga mokpok suap, tak iyalah. Tapi dia tu boleh makan. Maknanya dia boleh makan, dia sendiri boleh makan. Ada ulama kata pula dia boleh basuh berak sendiri, berak kecil sendiri. Ini ada pelbagai tafsiran lah. Mumayyiz ni. Iaitu budak yang mumayyiz. Yang bukan mumayyiz selain daripada apa yang kita sebut. Dia tak pandai lagi nak makan sendiri, basuh berak kecil sendiri, tak pandai lagi. Kita kira umur ni, Ustaz. Kalau umur penonton kita umur ni umur 6 tahun, 7 tahun. Dia syarat yang nak mumayyiz ni tambah hak tadi. Yang kedua mesti atas 7 tahun. Lagi tak satu tarik sebut 7 tahun dan ada tanda-tanda tadi. Maka dia panggil mumayyiz. 7 dah ke atas. 7 dah ke atas sampai yang hak balik lah. Dia hantu kan? Dia hantu. Raja satu lah. Raja satu. Tapi kalau 7 tahun tapi tak pandai lagi hak tu, tak kira mumayyiz. Gitu, tu berbeza dia. Apa nama tu? Okey, kalau yang bukan mumayyiz, tak erti apa kan? Yang api pun dia ambil, susu pun dia ambil, lighter dia ambil lah ke? Dia apa? Benda tajam dia ambil, pisau dia apa benda yang nak ambil lah ke? Tu tak mumayyiz lah. Okey, itu kita tak ada bincang isu tu. Sekarang ni ialah orang yang budak-budak yang nak ngaji, yang dia dah mumayyiz. Yang biasa misalnya kat kampung kita misalnya ada baca Quran ke, mengajar Quran petang hari, asar dan sebagainya. Lepas sekolah, balik sekolah tu, tak tu ada mengaji lah. Maka dalam kitab mereka sebut, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebut, Anna as-sabiyya al-muhdith la yumna'. Bahawasanya budak-budak yang sudah mumayyiz tapi dia berhadas, maka tidak ditegur.
Apa yang ditegur tu? Kata Syekh Ibn Hajar, "Masihi wa hamdihi inda hajati ta'allubi." Ketika mana nak menyentuhnya, nak bawanya, ketika nak pergi belajar. Ada hajat nak pergi belajar. Ini tak ada masalah. Budak-budak tu dia ambil Quran ke lagu mana ke, kodam yang ada Quran ke lagu mana ke, dia nak pergi belajar, tak ada masalah. Boleh dia sentuh, boleh dia pegang. Sebab apa boleh begitu? Sebab nak tarik dia, nak tarik ataupun nak menggalakkan dia untuk dia biasa dengan Quran, nak belajar Quran. Takut-takut saya kalau kita syadid ataupun kita tegakkan suami hukum ni malah. Malah masa-masa baru pernah balik ni. Payahlah malah aku. Jadi malah baca Quran, malah ngaji, jadi gitu pula. Jadi untuk budak-budak yang mumayyiz, maka diberikan keringanan oleh para ulama untuk dia tu menyentuh mushaf ataupun untuk memegang mushaf untuk dia pergi belajar. Untuk dia pergi belajar. Jadi adakah mushaf ada tak? Apa-apalah papan ke lam kalau kat Mauritania laut. Dalam kitab Hasyiah dia sebut la fil mushaf wala fil law. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj dan Mughni Muhtaj kata tidak ada masalah pada mushaf ke, pada law ke, apa-apa yang ditulis untuk tujuan belajar Quran tu tak ada masalah dia bawa. Walaupun tanpa ada wudu sekali. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Maknanya kalau anak kita nak pergi ngaji, budak-budak umur 7-8 tahun, kalau dia nak bawa Quran tu, tak ada wudu, tidak mengampun. Tapi kebiasaannya dengan kena wudu. Yang dia ajar lah. Dia sendiri pun akan rasa dah boleh. Dia sendiri rasa. Tapi nak dari segi hukum asal, tidak apa. Kalau budak-budak dia nak bawa Quran, nak pergi ngaji, nak pergi belajar, bawa Quran tanpa wudu, tidak ada masalah. Tapi kebiasaan orang Melayu kita, memang ada budak-budak ni buat rasa budak-budak pun tak rasa berat. Kadang-kadang dia dididik tu akan rasa tanggungjawab. Kadang-kadang. Harap. Okey Ustaz. Ada soalan ni. Kita tengok. Jawab dah pula. Ustaz, apa hukum meletak Quran pada tak paling bawah? Kadang di masjid saya. Atau meletak Quran di atas reha tetapi dia letak atas tetapi letak di atas lantai sama rata. Contoh Al-Quran juga. Kadang-kadang ibu Quran tu bawah. Kadang-kadang orang tanya kita kisi tu kaki kita sama dengan Quran. Kadang-kadang dia buat tareha. Tareha tu buat atas. Kita pergi tu punggung duduk saya tinggi daripada kita. Soalan kita. Okey, untuk soalan saya ada cari kitab, dalam kitab saya terjumpa satu masalah yang baguslah, yang hampir serupa ni, yang saya dah terjemah dah. Mungkin saya akan baca dalam kitab Hasyiah Asyirwani juga, Ala Fathul Muhtaj. Dia kata gini, ni saya terjemah dah, saya baca sikit. Dia kata telah timbul satu persoalan dalam sesi pengajian tentang, ni dalam Hasyiah ni, saya terjemah je. Saya tak baca lah Arab tu, makan masal. Telah timbul satu persoalan dalam sesi pengajian tentang keadaan sekiranya seseorang meletakkan mushaf di dalam beg plana atau seumpamanya, dan lalu dia duduk ataupun melunggang di atas. Ni macam contoh mutu kita letak Quran tu, kita pun naik mutu atas tu. Letak Quran bawah seat tu. Kat tu. Okey, lagu mana? Adakah dia dibolehkan ataupun tidak? Maka aku menjawab, aku ni. Maka aku menjawab bahawa pada zahirnya jika ia dilakukan dalam keadaan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap mushaf, seperti meletakkannya di bawahnya, di bawah antara dirinya dengan pelana itu, atau kedudukannya bersentuhan langsung dengan beg pelana tanpa ada penghalang, dan itu dianggap sebagai satu penghinaan, seperti bahawa menitip tepat di atasnya, maka itu haram. Okey, mana dia punya highlightnya satu penghinaan atau tidak buat begitu. Okey, satu. Jika tidak, dengan mana jika tidak perbuatan tersebut dikira menghina, maka tak haram. Okey, maka perhatikanlah hal ini kerana ia sering berlaku. Satu. Dan telah timbul juga persoalan tentang keadaan sekiranya seseorang terdesak ataupun darurat untuk mendapatkan makanan, dan dia tak dapat mencapai makanan tersebut melainkan dengan meletakkan sesuatu di bawah kaki. Nak ambil, nak jangkit kan, tak dapat. Sedangkan dia tidak mempunyai apa-apa melainkan mushaf. Soalan, boleh tak dia letak mushaf tu di bawah kaki dia, dipijak mushaf untuk makan? Pijak. Tapi ni ambil makan darurat ni, bukan saja ni. Kita tak darurat ni. Kita perang-perang kat US tak darurat lagi sekarang kat Malaysia ni. Mana boleh capai siapa-siapa tolong pergi ambil dah. Ni contoh darurat. Dengan mana darurat ni apa? Kalau aku tak ambil makanan tu mati ni. Tapi nak ambil terlambat. Kita letak mushaf, 2-3 mushaf tu, pijak atas tu,
jadikan macam tangga, baru boleh capai. Boleh ke tak buat itu? Maka aku jawab, aku Syekh ni lah, bahawa pada zahirnya ia adalah harus. Kerana apa? Kerana memelihara nyawa adalah lebih utama berbanding perkara lain. Walaupun nyawa itu bukan manusia sekali. Dia panggil apa? Memelihara nyawa. Kalau dia tak makan, mati dia. Nak makan, tak boleh ambil. Sebab nak tinggi tempat tu. Nak ambil, tak ada benda lain. Naikkan Quran je. Tiga buah misalnya. Kalau aku pijak atas 3 mustah ni, maka nak ambil boleh. Darurat. Maka hukum dia harus. Oleh sebab itu, sekiranya sebuah kapal, ni masalah ketiga. Kapal yang mengandungi mushaf dan haiwan yang hampir tenggelam. Dalam kapal tu ada binatang, ada manusia, ada mushaf. Dan kapal tu hampir nak tenggelam. Dan perlu mencampurkan salah satu daripadanya. Manusia ke, haiwan ke, mushaf kena campur. Supaya tak tenggelam. Selamat. Maka mushaf tersebut dicampurkan ke dalam laut demi menyelamatkan nyawa yang ada dalam kapal. Sebab apa? Kalau tenggelam semua mati belakang. Jadi kalau nak elak mati lah, nak kena buang mushaf. Kalau nak bagi ringan kapal ni supaya tak tenggelam, boleh tak? Boleh. Okey, dia kata lagi, janganlah dikatakan bahawa meletakkan mushaf dalam keadaan pijak kaki tu sebagai satu penghinaan. Dia tak panggil satu penghinaan, kerana kami katakan perbuatan yang melakukan hal tersebut kerana darurah menjadi penghalang daripada dia dianggap sebagai satu penghinaan. Sebab highlight dia hina ke dia? Tak hina sebab darurah sekarang. Pesat juga. Dia kata, dia buat kiam masalah lain. Tidakkah kamu melihat bahawa ia dibolehkan seperti mana dibolehkan sujud kepada berhala dan menyerupai rupa orang musyrik ketika dalam keadaan bimbang akan keselamatan nyawa. Contohlah, kita ni diancam nyawa. Kalau pun tak sujud, ketok kong dia bunuh. Contohlah. Maka tak ada masalah kita sujud demi untuk menyelamatkan nyawa. Tak ada masalah. Kosak lah. Dengan kosak nak kufur lah tu. Kalau kosak sujud ni nak kufur lah tu. Ni kalau kosak nak selamatkan nyawa, boleh tak ada masalah. Bahkan boleh dikatakan bahawa jika usaha menyelamatkan nyawa itu bergantung sepenuhnya kepada perbuatan tersebut, maka hukumnya menjadi wajib ketika itu. Jadi wajib. Okey. Saya tu. Habis. Balik pada persoalan tadi. Apa tadi? Hukum letak Quran pada rok yang paling bawah. Okey. Soalan. Kita ni kalau letak rok di paling bawah ni, dianggap hina ke dia? Itu kena mikir. Hina ke dia? Kalau kita kata, kan hina sebab satu rok ni memang Quran saja. Memang kham tu Quran. Jadi bawah tu tak ada masalah pun, insya-Allah. Tak ada masalah. Tapi kalau orang anggap, itu satu penghinaan misalnya. Quran sepatutnya letak atas. Okey, hukum dengan adab lain. Adab Quran letak atas lain. Kita letak atas supaya tak hina lain. Dua benda beza. Biasanya orang akan kata, contoh kalau rock kita ustaz dia akan kata apa? Mushaf satu atas kali. Tapi itu bukan satu kewajipan, itu satu adab saja. Kalau letak baris kedua, tak ada masalah. Bukannya kita menghina Quran. Isu fiqh sekarang ni, hina ke tak dulu? Kalau tak hina letak rock paling bawah, selesai, tak ada masalah. Kalau dianggap sebagai satu penghinaan, sebab setara dengan kaki ni, kira menghina ni, tu kira haram, tak boleh. Dia bergantung kepada hina ke tak? Kalau kita letak Quran, di rock yang paling bawah. Cumanya, di rock. Kalau yang bukan rock, contoh letak atas lantai tu, kalau moleknya Quran yang letak atas lantai lah. Yang letak atas lantai. Itu lebih kepada penyerupaan untuk nak hina Quran secara tak sengaja. Itu Quran. Kalau kita lain pun sama lah. Jangan letak atas lantai ni sebab beradab. Kita hadir ke, kita pekor ke, ulama bincang dalam ilmu, kita ilmu dan seumpamanya. Jangan letak di bawah. Kalau boleh, atas sekilas daripada pusat. Saya tak ingat siapa dia, untuk guru mana. Dia kalau bawa Quran atau bawa kitab, dia mesti atas berpusat. Dia akan bawa di atas berpusat. Dia tidak akan itu bawah tak. Dia tak akan. Sebab itu ada. Itu ada. Di dalam perbahasan mereka, hatta tadi dia kata kalau Quran mushaf duduk di bawah, dia duduk di atas pinggangan. Kira hina ke dia? Sampai tahu tu kira hina ke dia? Dari sebuah hukum. Di sebuah adat kita tak kata lah, memang kita akan angkat Quran tu di atas. Di sebuah hukum boleh ke tak? Hina ke tak? Hina, haram. Tak hina, tak haram. Itu salah. Maknanya kita ada sik butuh. Sik butuh kisah. Kita buku. Kadang-kadang tu ada jadi kadang-kadang macam lubang. Itu buku Quran. Kalau kita tutup sik, kita pun main tu. Duk petah. Menghina atau putih. Kau rasa menghina, kita tak ramai. Biasanya kita rasa tak letaklah belakang. Apa benda kita pegang tak salah. Sanggup pegang. Ada orang tanya Ustaz, kadang-kadang rumah Ustaz, dia tangga.
Kadang-kadang yang berat Quran pun. Ha. Kadang-kadang boleh tak? Sama. Adakah dikira waktu kita kira menghina Quran? Dulu pernah saya kecil. Quran ke atas ke rumah tu dekat. Ya, ya, ya. Dah ni jalan. Ni Ya. bawah ni. Ah, Jalan itu. atas tak boleh melangkau ni. Bagus. Tapi kalau dia menjaga kehormatan Quran, ada sudut adab kan. Biasa dia sudut adab dia tak letakkan Quran. Kalau boleh tidak letakkan Quran yang boleh kita bawah tangga ke ataupun tempat-tempat yang boleh nampak hina ke, walaupun kita tak nak pasal hina. Sebab hukum haram tak haram tu bukan di Quran tu, di kita yang letak. Betul, perbuatan. Perbuatan kita. Kita letak Quran kat atas kursi misalnya, kok qasad menghina, tu tak haram. Walaupun aku letak atas kursi, bukan bawah sekali, tak ada kursi je. Qasad nak haram, qasad nak menghina, tetap haram. Ataupun dia tak letak mana-mana, letak sini, tapi qasad nak hina Quran, tetap haram. Contohlah, point dia adalah hina ke tak? Qasad hina ke tak? Dia letak Quran kat dalam lempo, qasad menghina, boleh jadi murtad. Walau ia rupiah dalam kitab Tuhfatul Ghamidin, Syekh Muhammad Arsyad Bajari rahimahullah kata, kalau seseorang lempo Quran, qasad dia sengaja qasad untuk hina Quran, boleh jatuh murtad. Walau ia tersetakat haram saja. Quran dia membabitkan perbuatan kita disebab hina ataupun tidak apa yang kita buat terhadap Quran. Jadi sepatutnya kita menjagalah kesucian Al-Quran zahirah wa batinah. Wallahu a'lam. Soalan dah saya. Orang menggunakan ayat Quran digunakan untuk iklan komersial. Ya. Buat latar belakang, kedai-kedai dua pasang. Boleh tak? Kadang-kadang orang buat iklan latar Quran. Surah ni nak hamba. Ya. Kadang-kadang kedai pasar surah. Ya. Tidak dengar pun. Ya. Betul. Tunjuk alim, tunjuk bagus kamu. Tapi buat gitu. Kalau nasyid berapa nak latar belakang aku guna Quran. Ya. Guna tak? Jadi dia ada banyak juga ni. Kalau tak Quran dalam bab niaga ni. Dalam bab Quran dia sekali lagi kita sebut dia ada berkaitan dengan kemuliaan Quran. Macam tadi dalam bab kaitan Quran tu, bab tu ada isu hina tak hina tu. Sama juga dalam niaga dan seumpamanya. Kalau kita letak tempel stiker kat mana-mana kau yang kita berniaga, adakah menyebabkan kemuliaan Quran terjaga? Contohlah, kita jual kicap kalau jual Quran, pak. Kita mikir, botol kicap ni orang buang tu sampah ke orang akan simpan? Kita kata, biasanya buang tu sampah lah. Jadi kalau kita kata kita faham dan kita tahu gitu, yakin memang akan confirm akan buang tu sampah, jadi tak boleh dah kita letak Quran di tepi cat tu. Tapi menyebabkan kemuliaan Quran tidak terjaga. Sebab orang akan buang botol kicap tu lepas habis. Kotak tu dalam bab botol kicap. Tapi kalau niaga kita tempel Quran guna, tapi kemuliaan Quran tetap terjaga, tidak ada masalah. Tapi kalau kita guna produk-produk yang tempel Quran yang mana menyebabkan orang buang merata dan seumpamanya, poster-poster kalau ke mana, itu sebaiknya dielakkan. Macam kad kahwin. Kenapa kad kahwin? Sama juga kad kahwin. Dia ada satu lembaga pengawalan dan pelesenan pencetakan teks Al-Quran. Ni kalau saya tak salah buat, LPPPQ. Malaysia. Malaysia? Lembaga pengawalan dan pelesenan pencetakan teks Al-Quran. Saya cari. Larangan cetakan Quran tu, ayat Quran tidak dibenarkan dicetak pada barangan kegunaan harian seperti pakaian, perabot atau bungkusan makanan yang akan dibuang. Dia larang awal-awal. Inilah lembaga pengawalan dan pelesenan pencetakan teks Al-Quran. Sebab apa? Sebab nak menjaga kemuliaan Quran. Cakap kau mesti apa? Kat kahwin mesti apa? Jadi sebaliknya kat kahwin, kat apa-apa yang dicetak-cetak ni, yang ada Quran yang boleh kita anggarkan dia akan buang dan seumpamanya, tak letak lah. Wallahu a'lam. Lagu ni lah, kamu kah? Lagunya. Oh, tu pasal raya tu. Kadang-kadang dia berniaga, dia pasang Quran. Okey. Wanti ni wazir Okey. Jadi kita boleh kata secara meluasnya bukan setakat berniaga lah. Kalau contohlah kita tengah usuarat kalau pasang Quran kalau sama lebih kurang. Okey, pasang Quran apa nama tu akan tubik ayat Quran tu. Ori akan baca, kita akan dengar. Okey. Dari sudut adab kalau Al-Quran dipasang ialah kita mesti berada di. Soalan sekarang ni ialah di pasar raya ataupun di mana-mana keduri kau misalnya. Buat rajin dibaca bapak situ. Kadang-kadang sekolah Ustaz. Sekolah kalau ke mana kau. Budak-budak begini pasal. Jadi kita dianjurkan untuk diam ketika mana bacaan Quran dilantunkan. Ketika mana berada di kedudukan ataupun tempat-tempat yang sibuk yang orang tak akan tengok Quran. Bahkan akan ada sembang,
akan ada transaksi yang perlu bercakap sehingga tidak fokus pada Al-Quran tu, itu tempat-tempat tersebut tidak dianjurkan untuk pasang Quran. Sebab selayaknya Quran tu didengar, bukan dicanggah dengan kataan-kataan lain sehingga Quran tu dikira pasang je tanpa kita dengar. Dalam pada waktu muazzin pasang. Ya. Yes. Dia baca. Tu. Jadi tempat-tempat keramaian sebegitu semoleknya tak perlulah untuk kita pasang main di ke lagu mana ke. Pasang ke lain lah. Zikir tak ada masalah, tak ada hukum sangat. Kalau Quran ni dia ada hukum khusus. Kena dia kalau dengar orang Kemuliaan dia. kemuliaan dia tu terjaga, terpihak sampai dia. Okey, rasanya ada lagi soalan-soalan lain. Dan ataupun di sini ada nak tanya. Ustaz Ashraf, Tuan Hakimi, Akilan, ada nak tanya? Ustaz, soalan. Cuma kalau masa soalan berpasang Quran di Kedah, antara tujuan dia mungkin kalau kamu ngaji kena sihir ke sebagai panggil Ya. hidup. Ya. Ya, betul. Kalau dia tu pasang Quran untuk qasad ataupun nak elok daripada sihir dan seumpamanya boleh, tapi dengan syarat tak ada lah orang pun. Mana kita pasang tu dalam keadaan qasad nak ruqyahkan ke mana ke tanpa ada sebarang gangguan suara yang ada dalam kedai. Kita fokus ada kita pasang itu dia tidak melanggar kemuliaan Quran. Sebab kalau kita qasad nak ruqyah ataupun nak ubat ke mana aku pasang Al-Quran kumpulan Kita sendiri boleh kita sendiri jaga. Cakap orang ni itu kalau tak ada adab Al-Quran. Jadi macam mana nak rupiah tu? Wallah. Jadi Ustaz, banyak sungguh perbincangan pada hari ini. Ustaz, ada. Ada soalan? Kalau Satu kita lagi. buka ayat Al-Quran, kita tinggal macam dekat office. Buka tinggal. Mana? Buka ayat Quran. Aha. Tapi tinggal kat office. Tinggal. Patut esok lagi. Asal. Maknanya kopi tutup. Lepas pasang Al-Quran. Tak ada orang. Tak tahu pula dia pasang. Dia pasang nanti. Lepas esok pagi tutup lah. Mana Ustaz? Maksudnya dia meninggalkan office dia dalam keadaan dia pasang Al-Quran. Kalau orang tengok lah kalau Tak ada orang tengok. pasang gitu lah. Pasang kosong. Wallahualam tak ada isu lah dekat tu. Macam ada orang kot dia tinggal rumah pun gitu. Ya. Wallahualam. Dia pasang Al-Quran dia tinggal. Kalau yang kosong tak ada orang pun tak ada isu apa lah. Sebab dia tak ada satu benda yang boleh mengganggu kemuliaan Quran situ. Cuma tak ada orang lah. Wallahualam. Tu. Banyak kemuliaan kita kena jaga adab. Dia berkaitan hukum pasang Quran tak pasang Quran ni bila membabitkan orang. Dan itu membabitkan kemuliaan Quran terjaga atau tidak. Jadi kalau untuk pasang saja-saja tanpa ada orang tu, wallahualam zahirnya halal tak ada salah. Tak ada apa-apa yang menghalang kemuliaan Quran situ. Cuma orang jangan kawan nak tidur dia pasangkan. Tak ada Selain nak dengar. Jadi alhamdulillah banyak satu lah. Ustaz lagi juga ni. Allah. Boleh Ustaz? Kalau tahu lah. Kalau saya nak tanya berkenaan kalau kita dengar tafsir Quran, pergi belajar, Tengok tafsir. kita pergi belajar tafsir Oh, Quran, betul. kita pandai letak. layar nota tu kita letak bahagian surah-surah kita baca tu. Oh, okay, selit-selit lah. Selit-selit dah. Okey. Baik. Itu bab lambat meletakkan sesuatu di dalam mushaf. Meletakkan sesuatu di dalam mushaf. Dalam kitab Syi'anatul Talibin ada sebut bahawasanya kita tidak boleh untuk meletakkan sesuatu di dalam mushaf. Duit ke, wang ringgit ke, hukum yang haram. Saya rasa saya pernah jawab soalan. Kalau kita ni wallahualam. Saya kena tengok balik adakah tak boleh tu contoh umpama duit saja ke lagu mana ataupun secara mutlak. Wallahualam. Saya tak ingat. Kadang-kadang budak-budak ni bawa penunjuk. Ya. Kalau penunjuk tu wallahualam mungkin boleh. Tapi saya pernah sebab saya jawab tu soalan berkaitan dengan selip duit. Saya takut hak tu perbahasan khusus berkaitan dengan selip benda dunia kalau ke mana tak tahulah. Saya kena tengok semula tu. Allah. Apa kita Ustaz? Dia pun jawapan. Dia share kat anak share dalam buku tu. Okey, ada soalan lagi? Dan dalam contoh masjid
masjid ataupun surau, macam saya semula lah, kadang-kadang dia buka dia buka bacaan. Suasana dia macam dalam bulan Ramadan, tapi dalam masa yang sama ada sunat, ada etika. Jadi kat situ kalau kita nak utamakan maknanya adakah patut slow Quran itu sebab mengganggu sembahyang Betul. ataupun macam Ustaz? Ya. Dalam masjid ada orang semayang, ada orang ketika waktu pasang Quran. Jadi adakah kita kena slow Quran tu ataupun lagu? Okay, kaedah dalam masjid, kaedah dalam masjid orang semayang. Kita dilarang untuk mengganggu orang semayang. Secara umumnya mengganggu untuk kita dilarang untuk mengganggu orang yang tengah semayang. Tak kisah hatta orang yang tengah semayang terganggu dengan bacaan Quran kita sekali. Contoh kita baca Quran. Contoh tak lalu pula ke mana. Orang semayang sebelah tak khusyuk disebabkan kita. Maka tak boleh. Sebab apa? Sebab mengganggu orang semayang. Jadi kalau kes tadi dalam bab pasang Quran, kita pasang Quran pada yang tak mengganggu kekhusyukan ataupun orang semayang. Dengan makna kalau pasang Quran tu tak tegak sangat lah, sampai Fatihah dia tak dengar misalnya, tegak sangat. Sampai orang nak zikir pun tak dengar zikir tu. Tegak sangat. Jadi kalau pasang Quran tu pasang qada yang orang dengar tu sedap dia. Tenang dia dengar. Tak adalah terlalu orang nak tidur pun terkejut. Orang nak tidur terkejut pun sama juga. Orang baca Quran, orang tu tengah tidur. Kita baca Quran, kawan tu terjaga. Hukum dia apa? Kita baca Quran buat lagi rumah kau ni. Sebelah kita kawan kita, rumit kita, ataupun adik kita, abang kita tengah tidur. Sampai terjaga tidur dia, ganggu tidur dia, hukum dia haram baca Quran. Jadi bab apa itu? Bab mengganggu kan. Sama juga dalam semayang. Kalau kita baca Quran menyebabkan orang ganggu semayang kita, maka kita selulah supaya tahap seluh kita tu tak mencapai mengganggu orang semayang. Orang semayang dan seumpama. Wallahu. Alhamdulillah. Saya rasa banyak persoalan yang berkaitan dengan Quran yang dapat kita tahu daripada Al-Fadhil Ustaz Hafiz pada ini, yang Allah suka Ustaz Hafiz ni bila menjawab tu tak kosong. Dia akan rujuk kitab. Dia akan sandarkan jawapannya kepada kitab-kitab yang muktabar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Mungkin duduk dalam dewan kita ini yang dikenal nama ulama mazhab Syafi'i, tak nama artis saja tau. Nama kena dengar. Nama ulama ni kadang-kadang disebut ada barakah dia. Sebab orang alim, orang dekat dengan Allah. Nama kitab, nama ulama, pandangan ulama. Jadi banyak persoalan yang kita jawab dengan berkaitan Al-Quran tadi. Jadi mungkin pada masa akan datang kita akan jemput ulang Ustaz. Masa akan datang jemput ulang Ustaz, kita akan bincang perkara yang lain. Sebab kita merancang untuk taman ilmu ni bukan saja bergerak dalam bulan Ramadan saja, tapi kita akan teruskan dengan momentum yang ada sekarang ni. Kita akan teruskan, akan datang kita akan ada kuliah duha, kita ada sembang-sembang, kita ada soal jawab fiqh pun kita ada. Jadi kita akan teruskan insya-Allah, dan sama-sama untuk kita menjadi cabang dakwah, sama-sama jadi cabang kepada tafakur orang, menjadi satu cabang kepada mendekatkan orang kepada ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita nak menuju akhirat insya-Allah. Jadi sekali lagi pihak kami daripada Taman Ilmu menelusuri jejak Awabin, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hafiz yang sudi bertandang ke tempat kami, ke dewan kami pada hari ini untuk sesi soal jawab yang berkaitan dengan fiqh Al-Quran. Jadi sampai saja program kita pada hari ini. Jadi sebelum kita menutup soal jawab kita pada hari ini, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Ma'ashraf diiringi oleh Tuan Hakimi untuk menyampaikan sedikit cedera hati. Cedera hati kepada Al-Fadhil Ustaz. Sini. Kamera. Okey. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton secara live dan yang berada di dalam dewan ini. InsyaAllah kita jumpa pada program yang akan datang.
InsyaAllah Khamis ini kita akan ada kuliah duha yang kita akan live daripada Johor. Daripada Johor, dari Al-Fadhil Ustaz Fakhrul Razi bin Abu Bakar, salah seorang daripada direktor syarikat Awabi, yang akan menceritakan tentang galakan untuk membaca Al-Quran. Itulah, kita akan ada perbincangan fiqhnya, kita akan ada perbincangan kuliah untuk tarhib orang untuk Al-Quran. InsyaAllah hari Khamis ni pukul 9.30 pagi, 10.30 pagi secara live, kuliah Al-Quran, kuliah duha, kelebihan membaca Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Fakhrul Razi bin Abu Bakar live daripada Johor. Sama juga live di TikTok dan juga live di FB Awamin Publication. Dan juga jangan lupa tuan-tuan boleh ada beg kuning kan? Boleh tekan beg kuning untuk membeli kitab 42 nasihat dalam mendidik anak dan juga panduan dan tazkiyah untuk penuntut ilmu. Terbitan Awamin Publication daripada kami semua. Ini untuk menasihat anak. Ada anak buah tak? Dia baca sebagai ilmu tambahan. Dan panduan tazkiyah buat penuntut ilmu. Ada 3 risalah di dalamnya. Risalah khusus untuk penuntut ilmu. Apakah ada adab yang penting bagi penuntut ilmu. Yang risalah untuk hati yang luka. Bagaimana merawat hati yang luka. Luka ni bukan luka kecewa ni. Namanya nak merawat hati yang kotor. Untuk mendekatkan diri untuk jadi hati yang safiyah. Qalbu safi. Dan juga yang ketiganya adalah fiqh muslah. Bagaimana fiqh muslah berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang disusun penduduk kitab ini disusun oleh Syekhuna Dr. Muhammad Said Hawa hafizahullah ta'ala. Jadi kita jumpa lagi untuk sesi yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.